Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nur Siswa Suhara, pengesyarah PKC PSS SMK Pakar. Hari ini, unit Badan Pengawas telah mengadakan salah satu program untuk Ramadan pada tahun 2025, iaitu program Free Love Kasih Ramadan. Jadi, apa tunggu lagi? Jom sama-sama saksikan pelbagai momen indah sepanjang program ini berlangsung. اللي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد Okey, pada pendapat cikgu lah, suasana meriah, murid-murid pun dapat peluang nak memilih baju. Cikgu sokonglah aktiviti ni. Tahniah untuk pengawas semua. Jadi kita nampak kegembiraan di wajah mereka. Jadi apa yang pengawas usahakan ni sesuatu yang baguslah. ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك. Kami berasa gembira kerana dapat memilih baju untuk raya. Kami berharap semoga program ini berjalan dengan lancar dan diteruskan lagi pada masa akan datang. Dan orang yang kurang berkemampuan dan tiada baju boleh datang ke Free Love Kasih Ramadan. I love. صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو. Bagi saya program ni sangat happening lah. Dapat membantu orang-orang yang kurang yang mampu. Ini sememangnya satu program yang amat baik kita lakukan kerana ianya membantu golongan khususnya murid-murid yang kurang berkemampuan untuk mencari pakaian-pakaian yang terpakai yang masih lagi cantik, khususnya untuk menyambut Aidilfitri yang akan tiba tidak lama lagi. Semoga program ini akan diteruskan lagi lah untuk tahun-tahun yang seterusnya. Kami pihak Badan Pengawas sangat berbesar hati dan mengalu-alukan semua untuk datang ke tempat tapak Free Love ni pada hari ini dan juga esok. Dan saya harap untuk tahun-tahun seterusnya akan berkembang lagi dan semoga Badan Pengawas terus maju. Dan ramai juga yang menyumbang pakaian mereka kepada kami. Dan kami juga nak cakap terima kasih kepada semua penyumbang, termasuklah ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat penyumbang baju, kasut dan sebagainya kerana kali ini mendapat sambutan yang sangat baik dan banyak dan ianya juga dapat memberikan anak-anak yang kurang bernasib baik itu dapat memakai baju raya pada raya kali ini. Itu sahaja untuk program pada hari ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu menyerikan lagi Aidilfitri buat mereka yang memerlukan. Sekian sahaja daripada saya. Bye-bye.